Pasangan anak sulung versus anak bongsu. Gabungan anak sulung dan anak bongsu ni sebenarnya menarik, tapi perlu saling faham memahami. Anak sulung ni biasanya dah terbiasa dengan ciri-ciri kepimpinan, dia dominan, dia pandai berdikari dan juga biasanya lebih serius. Manakala anak bongsu pula lebih ceria, ada sedikit sifat-sifat manja, lebih rileks dan juga mungkin kadang-kadang tu terlalu bergantung kepada orang lain. Bila dua karakter ni bersatu, insya-Allah ada keseimbangannya. Tetapi mungkin juga boleh jadi gaduh kalau tak belajar untuk saling memahami. So, apa persiapan penting untuk anak sulung yang nak berkahwin dengan anak bongsu? Yang pertama sekali, anak sulung kena belajar untuk tidak terlalu mengawal. Kadang-kadang pasangan tu cuma nak ruang, bukan nak jadi orang yang dahaka. Manakala anak bongsu pula kena buang sifat-sifat manja yang terlalu lebih. Kena jadi lebih bertanggungjawab dan juga hidup berpasangan ni tak boleh untuk terlalu bergantung sangat pada pasangan. Yang penting kedua-duanya perlu jadi lebih matang, perlu bersedia untuk jadi pasangan yang terbaik, saling menghormati dan selalulah bersifat jujur dengan pasangan. Jangan takut terhadap karakter yang mungkin berbeza tu. Yang penting ada usaha untuk sama-sama bina keluarga bahagia. Jodoh yang sweet, yang indah ni bukan kira dilahirkan sebagai anak nombor berapa, tapi siapa yang sudi belajar untuk jadi yang terbaik hari demi hari. Anda belum ada pasangan? Jom cari calon pasangan anda di Tiljana.my sekarang juga.